Oh, Australia memang sejuk. Tak, benci adik. Kita nak masak, kita nak buat biom pama. Telur lah. Kau nak makan belum? Baru nak mulakan kehidupan I ni mencari makanan. Sajak masih lagi dekat Sydney. Nanti nak baliklah nanti. Oh, ada biskut lah. Ada biskut lah, tak ada. Nak buat biom pama, sister. Lapar kita, I.O. Biom pama kita, sister. Kan? Memberilah biom pama. Ada gunting. Tak ada gunting pun. Hilang. Tak ada gunting dekat rumah ni. Ingat kau siapa lah tadi? Cantik ke Sajat? Ya Allah, tengok Sajat cantik tak? I.O. Cantik kat kita, I.O. Ingat kau siapa tadi tu cantik ke Sajat? Dia kata pergi cantik ke Sajat. Lawan kau sedang untuk cantik kan? Lawannya Sajat. Makan sekejap. Sekejap lagi mau pergi. Kalau bila cantik sangat, menyiap Maggi barulah masak bihun. Kau minum anda hari ni. Sajak masak hari ni, sajak masak bihun. Sajak buat bihun pama kat makan. Sekejap lagi lah baru sajak betul-betul. Tapi tak ada telur lah. Telur tak ada yang sayang. Saya ada telur pun tak ada telur lah. Tak ada telur. Maggi je ada. Biong pama, sister. Aku makan biong pama je, I.O. Okay? Manja biong pama je. Lat je sayang. Lat je makan. Yang sini. Okay. Tu kita makan biskut. Dah lah kan? Sebelum kita mulakan kehidupan kita kan? Tu tak sis? Tak lah pergi gym. Tak baik cakap macam tu kat orang. Ya Allah, jahatnya mulut. Kenapa nak kena cakap macam tu kat orang? Panggillah sajak-sajak. Kenapa nak panggil macam tu? Orang ni kan dah tahu nama sajak, tetap nak panggil nama-nama yang bukan-bukan. Jahatnya mulut.
Jangan macam tu. I pakai bubble yang. Okay. Not bad. Minggu depan dia akan bagi sajaknya ada jawapan. Kita tengok je lah. Jemput makan Biong Pama. Sekarang Biong Pama dekat Malaysia sebungkus berapa ringgit? Biong Pama kat Malaysia sekarang berapa ringgit sebungkus? Sebungkus 7? Mahalnya. Sebungkus. Mahalnya. Kat sini Biong Pama bungkus banyak tu harga dia dalam $3 je. Dapat 5 bungkus. Sedapnya. Konsert City sajak datang. Konsert City sajak datang sayang. Jamak amalkan tiup makanan. Habis tu nak buat macam mana kak? Kalau tak tiup. Sedapnya Biong Stop. Biong Pama ni.
Sedap kita makan. Instagram ni tak gemuk ke Sajat? Alah, kalau kita kadang-kadang makan tak ada masalah yang. Kita ni makan apa-apa benda pun, dia depend pada waktu. Pukul berapa kita makan. Tapi kalau sekarang dah pukul 11.30 makan, tak ada masalah. Janganlah kita makan benda ni tengah malam ke. Baru dah tak bagus untuk badan. Makan hari-hari ke tak bagus untuk badan. Tapi kalau kita makan tu waktu pukul 11.30 pagi, sebab sekejap lagi saja dah pergi gym, kita kena loading juga makanan yang. Saja tak colour rambut dah. Ini memang colour original saja, Pak. Dia tak hitam. Memang ini, kamu saja hitam, tapi ini natural hair. Saja tak colour rambut hampir dekat 2 tahun dah kot. Saja tak colour rambut. Tak colour rambut, tak potong rambut. Ni rambut saja. Saja tak potong rambut dengan tak colour rambut. 2 tahun dah. Hampir kat 2 tahun. Saja pakai Babla. Ni. Korang kena beli Babla. Jujur cakap. Babla memang the best. Dia ada hantar ni. Dia tersilap hantar kat rumah alamat kawan Sajat. Ni. Dia ada bagi Sajat vitamin juga tau. Yang sachet ni pun bagus juga, elok. Sajat dah try dah. Sajat dah buka. Ni Sajat nak bawa pergi balik Melbourne ni. Ni. Rasa sedap. Dia untuk rambut. Fokus untuk rambut. Rasa dia berry, sedap gila. Rasa berry ke? Rasa dia manis lah, masa buah. Untuk rambut kakak. Babla ni untuk rambut. Cantik ke Sajat ni? Ya astagfirullahaladzim. Sajat umur dah 40 dah kakak. Dah tua dah. 40 dah Sajat kakak. Sajat untuk cerah, Sajat pakai ni drip. Sajat buat drip dengan dengan Fira. I buat drip sayang. Fira. Dia akan buka klinik dia kat Malaysia nanti. Fira. Bongkar dia. Saya tak tahu lah apa brand dia pakai. Tapi memang bagus untuk kulit. Memang bagus.
Sajak baju murah-murah je Sajak pakai. Baju Sajak ni semua H&M. Baju Sajak daripada Kmart, daripada Big W. Baju Sajak tak mahal pun. Tapi Sajak spendkan duit Sajak ni more pada treatment. Okay, contoh Sajak buat untuk drip Sajak. Inilah hasil kita. Bila kita cantik, kita pakai baju murah pun nampak mahal. Ada setengah orang tu beli baju mahal tapi muka tak cantik. So jadi tak balance. Macam I nak muka cantik. Okay, this year pula nanti Sajak pergi Turki. Sajak nak buang Sajak Sajak nak pasang gigi Sajak. Kan belakang Sajak ni tak ada gigi. So nanti dah akan pasang implant. Sajak pergi Turki. Lepas tu InsyaAllah nanti Sajak nak buang Sajak punya lemak dekat bahagian pinggul Sajak. Sajak nak buang lemak dekat bahagian pinggul. Terlalu besar kan untuk Sajak kan. Sebab Sajak kan selalu buat squat. So Sajak nak buang pinggul Sajak tu dekat Turki. Tu je lah. Nak kecilkan sikit bontot Sajak tu. Taste it. Buang. Udah ronggong giginya Sajak. Buang filler ke Sajak? Tak. Buang lemak. Sebab Sajak ni, bila kita Sajak ni daripada kecil hinggalah besar, Sajak memang banyak fat dekat bontot. Memang banyak fat dekat bontot. So Sajak nak suruh dia reducekan fat Sajak tu. Sebab Sajak kan selalu buat squat. So bila squat, lemak dekat bontot tu ada. So kita nak buangkan kat situ. Kita nak buangkan. Bukan filler sayang, bukan filler. I nak buang fat saja, fat. I dah tanya doktor dah. Doktor kata dalam 4,000. Okey lah kan. So I baru dapat duit tax. Kita orang sekarang tengah clean tax. So kita orang dapat duit tax. So duit tax tu lah I akan buat. I punya buangkan I punya pongkong tu lah. So I minta dia bontot dia. I kata I nak bontot I kecil. Dia kata dia akan buatkan. Wish me luck kau. So I nak bontot I kecil. So sekarang bontot I besar dia dalam 41. So sekarang ni I nak bontot I dalam 35. I minta bontot I tu 35. Hari tu betulkan bibir berapa? Saya tak betulkan bibir lah. Saya buat gigi lah. Sekarang pun dah cantik. Tak, pinggul. Bontot kakak. Bagian bontot. Bontot saja kan 41. Sebab lemak apa semua kan. Sebab saja kan buat exercise. So sekarang ni Sajak jumpa doktor. Doktor kata dia boleh buat. Dia boleh macam kecilkan kita punya lemak dekat bontot kita tu dia kecilkan. So I minta kalau boleh I nak bontot I tu dia punya besar dia tu 35. Tak 35 pun dapat 38, 37 pun okey lah kan. Reduce lah. I reduce. I kecilkan. Operate lagi. Biarlah kita operate pun. Awak beli beg banyak-banyak tak ada pula kita bising. Biarlah kita nak kecilkan bontot kita. Bukan kita nak besarkan. Kecilkan bontot pun tak boleh. Marah kenapa? Ci pula. Operate lagi ke saja? Operate lah. Kita nak kecilkan je. Kita dah tak nak besar-besar. Kita nak kecil-kecil je bontot kita. Kita nak bontot kita macam budak-budak sekolah. Gen Z. Kan? Okey, cantik makeup Sajak hari ni. Nak belajar cantiknya. Sajak pakai apa kulit ni nampak tegang lah Sajak ni. Lantak lah kan. Wah, lepas ni lagi wah lah lagi Sajak. Ya lagi wah. Kita kan nak masuk Miss Grand. Miss Grand kenalah bontot kecil sikit dik. Wah dah lawa. I preparation tau untuk Miss Grand. So dia kata dengan Sajak untuk baik dia tu dalam berapa 1 bulan. So sempatlah Sajak untuk masuk Miss Grand nanti. Biarlah kan. Biarlah duit Sajak itu duit tax yang Sajak pakai ni adalah duit tax. Maknanya duit tax Sajak. Sajak kan kita kan kerja. Bila kita kerja kan kita akan dapat clean tax. So duit ni lah clean tax lah. Kita dapat. MGI All Star ke Sajak? Go. Yes.
Kita kena, kita nak masuk ni, kita kena masuk yang betul-betul tu. Kena puas hati. Kita kena hempas. Geraklah angkat tangan cawan macam tu kan. Sajak rindulah Sajak. Sajak jom ke apa? Sajak kerja apa? I kerja dia. Congrats. Ya, thank you. Siapa yang bagi gift? Thank you. Siapa bagi like? Tolong bagi like banyak sikit kat Sajak. Berapa costing untuk kecilkan bontot? $4,000. $4,000. Okey lah kan? So, I akan pergi insyaAllah bulan 10 ni kot. Bukan bulan 10. I akan pergi dalam masa terdekat. Dalam bulan 9, 10 macam tu. Awal bulan 9. I dah jumpa doktor dah. I dah cakap dengan doktor. Doktor dia kata costing semuanya adalah $4,000. So, why not I nak buat lah. Untuk kecilkan bontot I. Biar bontot I tu lagi nampak kecil. Apa semua kan. Sebab bontot ni disebabkan keturunan. Sebab kita kena tahu setiap badan manusia. Dia punya bentuk dia lain-lain. Macam I, keturunan I kan. Macam mak I kalau nak gemuk akan naik kat bontot dulu. So, I nak minta dia kontrol kat bahagian bontot I tu biar kecil. I tak nak besar. So, doktor kata they can do it. Yeah. Tulang pinggul tu. Sajak, baby you cantik lah. Cantik, you buat apa? I tak buat apa-apa sayang. Kenapa baby I tak buat filler pun? Pakai lifting Dior ke Sajak? Ya, lifting Dior. Sajak gigi dulu. Dulu gigi Sajak kan besar. Sekarang gigi saya kecil. Sajak itu berapa share lah dengan agent. You all nak ke Sajak bawa? Biar Sajak bawa. Korang sponsor Sajak punya tiket je. Nak? Lepas tu kau bagilah mak duit kopi sikit. Sebab mak cuti kerja. Mak jagalah kau sampai kau sihat. Kan? Boleh? Mak cas lah contoh. Kalau mak jaga, lepas tu mak akan jaga kau dari segi pemakanan kau. Apa yang kau patut makan untuk kau berpantang. Mak cas dalam $10,000 lah. Okey lah no? $10,000 mak cas. Tapi duit tambah kau support mak. mak bagi kau mental support. Kan? $10,000 tu mak punya gaji tau. Mak bawa kau. Tu tak termasuk flight ticket kau kena belikan untuk mak lah. Yelah, kalau you betul-betul you nak suruh I bawa kan, I boleh bawa. I boleh bawa jumpa doktor tu. I explain doktor tu apa yang nak buat ke apa. I akan terangkan doktor tu. I macam bagai orang kata introducer kan. So kalau you pergi sendiri, you kena tipu. Better kau pergi dengan mak ayam. Kau pergi dengan Sajak, okey. Pergi dengan Sajak, okey. Kalau suka, bagi like lebih sikit. Okey, bagi like lebih sikit sayang. Like lebih. Betul. Orang Arab sana cari you dah hilang ke Sajak. Lip tint Sajak pakai apa tu? 541. Lip tint Sajak 541. 10 okey lah tu. Murah je kan? $10,000 je no. Kau bagi mak $10,000. Kau bawa mak pergi sana. Tapi makan minum kau tanggung. Kau tanggung aku. Lepas tu macam penginapan ke. Semua kau tahu. Alah penginapan ku pun. Alah apalah sangat kan. Mak jagalah kau, betul tak? Nak jumpa lah. Nanti bawa lah mak. Okey kan. Sajak boleh balik Malaysia kan. Lip tint dia. Okey 541 guys. Ya betul 541. Sajak boleh ke saya nak. Kalau nak buang lemak tu mahal ke Sajak? Depends lah. Macam Sajak, lemak Sajak lebih pada bontot. So, diorang boleh kontrol kat bahagian bontot Sajak. So, murah lah. Tapi kalau lemak kau tu sampai ke leher, semua kau nak buang sampai ke hujung kaki, sampai ke jari-jari pun banyak lemak. Mungkinlah kos-kos tu mungkin mencecah dalam $25,000. Sebab kau punya leher lemak kau sambung dengan muka, sambung. Lepas tu ketiak sambung dengan pinggang sambung dengan bahu sambung dengan dada kau memang sambung. Badan pun tak tahu. Mana tahu titik, mana tahu pinggang, mana tahu bontot. Bersambung semua. Banyak lah no. Engkau saja, kau punya lemak saja dia boleh buat 3 guni. Dia lain lah. Memanglah mahal. Aku ni bagian pinggul je. Faham? Kita kena lah cakap jujur. Janganlah gelak. Aku cakap gelak pula. Betul lah no.
Tak boleh lah kalau aku contohlah dia cas aku 4,000. Dengan kau mungkin lah dalam $20,000 kot. Sebab kau punya lemak tu memang sekata lemak tu. Kalau lemak tu sekata dengan leher, dengan badan, dengan bahu, perut sekali dengan pinggul, sekata. Takkanlah bagi kau 4,000 kot, kan? $6,000. Lemak stabil. Yelah, sekata je lemak dia. Sekata lemak. Tak boleh lah, no. Orang tu banyak kerja tau. Gigi asli ke Sajat? Ini gigi crowning. Sajat buat gigi Sajat ni 9,000. Total 9,000. Sajat cabut gigi Sajat yang lama. Dulu kalau you tengok Sajat punya gigi yang lama, gigi Sajat besar. Faham tak? Ini gigi Sajat ni kecil. So gigi ni memang sangat peranan penting. Sebab bila doktor tu buat, dia buat gigi Sajat lagi ke dalam. So kalau you tengok Sajat punya senyuman ni macam rabbit. Ini Sajat buat tahun lepas. So Sajat nak pergi Turki balik. Sebab Sajat nak buat dia. Sebab Sajat kan time tu tak ada cuti. Cuti Sajat dah pakai banyak. So cuti yang sekarang ni Sajat nak pergi Turki. Sajat nak buat Sajat punya pinggul. Lepas tu Sajat nak buat gigi Sajat. Ini bukan hasil jualan ke, Sajat tak berniaga tau. Kalau korang kata, kita jangan support dia, nanti dia buat cantik-cantik. Tak. Ini hasil gaji saya. Saya pergi ni sebab saya dapat duit tax. Sebab itulah saya nak pergi ke Turki. Saya nak buat badan saya cantik-cantik. Tak kisah orang kata, Jad, dah bawa kubur ke apa. Itu kau. Umur I 41, I nak the best version of me. Sebab I nak masuk Miss All Star. I nak represent atau kau nak represent Malaysia ke ataupun Australia tiba. Ya, entahlah Jad, perfect betul tengok. Okay Jad, nanti mak buat konten kau Kuat ke gigi tu saja? Berapa umur saja? Umur I dah 41 dah. 41. 9,000 AUD ke Malaysia? Dek, to be honest, 5 tahun dah I tak pegang duit Malaysia. If I talk about 9,000, maknanya AUD, Australia, bukan, I tak pernah pun pegang duit Malaysia. I tak pernah. Bukan tak pernah, dah lama dah. 5 tahun, 6 tahun dah I tak pegang. Jad, you buat bibir ke cantik? I tak buat bibir. Astaghfirullahaladzim. Berubah. 41 macam tak percaya je. Biarlah dia kan. Dosa dia tanggung. Ni Allah tu cukup lah kita ni berbuih tegur dia. Kita ni buat macam ni lah Kalau kita rasa benda tu kita nak buat, kita buat. Kalau kata tu dosa ke apa ke ini ke, orang boleh judge. Tapi for me, I tak suka nak menipu. You all nak I be honest ke? Ataupun I nak cakap, body I ni alhamdulillah lah, I guna I sembayang. Gosok kecil bontot. Nak ke I cakap macam tu? Tak kan? It depends korang punya opinion. Kalau korang rasa, okay saja. Apa ke, you buat ke ini ke. Benda ni depends pada kita. Kita punya reflect kita punya body. Bukannya kita nak kata kita ni nak tak boleh terima ke apa. Cuma I kata I nak reduce. Salah ke I buat reduce? Prosedur yang I buat tu adalah prosedur yang orang kata apa tu yang very professional kat Turki. That's it. I suka berterus terang. Nanti kalau orang tanya, I bagi tahu je, I buat bontot ni untuk kecilkan I buat kat Turki. I percaya banyak yang orang kadang-kadang dia tak tahu mana dia nak buat. Dia tak tahu macam mana dia nak. Setiap orang ada kelemahan. Tapi kalau kita share benda yang boleh menghilangkan kelemahan tu, buat dengan dia yakin, confident, bagus untuk mental and health, tak salah kita sharing. Kan? Untuk orang yang, kalau orang kata itu haram-halal, mungkin kau punya badan dah perfect. Kalau orang yang lain tak perfect tu, yang orang macam asyik memikir body tak lawa, why not? Just do it. Tak perlu risau pasal apa orang fikir. Faham tak? Sebab you buat tu adalah benda yang surgery yang doktor lakukan. Asalkan you buat tu untuk you punya keyakinan. Untuk you tak berlebihan. You bukan menambah, you mengurangkan.
Kalau buat Sajat kalau buat hal ke efek suara ke Sajat? Pakcik sudah kahwin. Terima kasih Syada. Syada A. Thank you. Dia macam ni tau. Banyak orang tersalah fikir membuat surgery dan skin prep sangat tak penting. Kalau orang tanya Sajat, kulit you cantik. Kulit cantik bukan disebabkan surgery. Kulit cantik adalah kita punya skin. Kita punya skincare, rutin skincare kita. Lepas tu pula kita pergi buat treatment. Buat treatment ke apa ke, itu bukan bermakna kita ni tak boleh terima keyakinan kita. Kita cuma nak nampak natural. Macam I make up very minimize. Kalau you tak make up, I very light, tak over. Sebab apa? Sebab I lebih pada treatment. I buat Selma DNA, I buat Julok treatment, I ada buat Botox, I ada buat untuk drip. I lakukan semua tu. Sebab for me, itu bukan I rasa lebih, orang kata menjaga kesihatan I, menjaga I punya mental. Sebab I duduk kat Australia ni, kalau you tengok, orang-orang diorang tak pakai bag branded tau. Diorang pakai very light, very orang kata baju-baju yang lebih nampak sporty. Diorang pakai baju Kmart. Tapi macam Sajat walaupun pakai baju murah, tapi Sajat mahal kan dalam segi wajah Sajat. Maknanya Sajat pergi buat treatment, Sajat pergi buat botox, Sajat pergi buat julok, Sajat pergi buat drip. Kalau korang kata, oh Sajat you tak patut share ni kat semua orang. Bila orang tanya, takkan I nak nipu, takkan I nak tipu apa I buat. Betul tak? Terpulang. Ini semua ada investment sayang. Sebab tu lah beritahu you all, kalau you all yang mana perempuan-perempuan ni, kalau korang buat drip, kalau korang buat tu, lepas tu kau jumpa pula laki-laki yang tak pandai menghargai korang, buang masa. Hidup korang ni patut fokus untuk diri korang saja. Tak mati lah kalau tak ada laki. Mati kalau dikeji. Gitu. Bagus Sajat ni. Betul. Selepas Sajat strip muka apa yang boleh hilangkan? I tak boleh Sajat muka you macam mana boleh hilangkan sayang. Better you jumpa specialist and then you tunjuk apa masalah you. I bukannya ahli lujum, dengar you cakap, I boleh bayangkan wajah you keduduk 1,000 ke, keduduk 2,000 ke, 3,000 ke, lain orang, lain case. You kena jumpa dengan specialist. Umi, okay. Sajak umur berapa lah ni? 41. Share foundation Sajat. I tak pakai foundation hari ni. I dah buat 2 kali Selman DNA. Okay teh. Habis 5K tapi tak okay. You buat kat mana? Malaysia? You buat kat Malaysia ke sayang? You buat kat Malaysia ke kat mana? I tahu dekat mana tu you buat. Malaysia ke? Ya, My Clinic. Okay. Dia pakai Rejuren Salmon ke apa? Kalau Rejuren Salmon, to be honest, memang tak bagus. You letaklah 10 kali pun, kalau you pakai jenama Rejuren, yes, tak bagus yang. Sebab Rejuren, dia memang brand yang paling, kalau untuk estetik, paling low class. Okay, contoh, I bagi tahu kalau kita ada brand-brand, kita ada brand yang bagus, kita pakai brand yang bagus yang lebih lolasi kat wajah. Rejuren, I kali dah bagi tahu dekat semua I punya follower, Rejuren Salmon is a very low, orang kata apa tu, low brand, very low brand. Dia mungkin Salmon dia ada tapi very minimized. Dia memang tak akan buta. Dia kalau you cocok hari ni, esok lusa dia akan hilang. Itu Rejuren. I dah pernah buat dah. Yes, Rejuren memang dia tak ada grade langsung. Dia kalau ada grade ni Fira ada guna satu Salmon ni, dia memang grade tinggi sangat. You buat 3 kali, dia automatic muka you akan nampak memang segar, memang cantik, lifting, tegang, dia hidup balik barrier. Sebab Salmon DNA dia ada pelbagai grade. Yes. Kalau Rejuren ni,
Biasanya orang Malaysia memang pakai rejuren. Rejuren ni dia tak boleh kena dengan cuaca-cuaca Malaysia tau. Sebab cuaca Malaysia ni panas lembab. Dia haba tu, dia boleh kill orang kata apa tu tak sesuai. Dia kalau bagus tu, you kena pakai yang produk yang mahal sikit. Sebab salmon dead area dia ada macam-macam kategori-kategori. You should to ask ChatGPT. You tanya ChatGPT, apa salmon DNA yang bagus. Salmon ini, orang kata apa tu, orang kata apa tu, brand yang paling bagus. Yang bagus untuk wajah. Untuk umur berapa. You kena tanya. Sebab benda ni, you yang bayar. Tak boleh pakai apa. You pakai skincare apa saja. Kalau medical salmon tu, kenapa you makan manis, minum? Assalamualaikum. Okey. Okey, kenapa you makan manis? Minum tak bloated. Kenapa you makan manis? Minum tak bloated. Tips makan manis, minum tak bloated. Tak faham. Sajat drink every month ke Sajat? No, every week. Every week ah. Jawapan dia adalah kita tak sama genetik. Tak bloated maknanya kita tak sama genetik. Ya? I tak tahu apa nama drink ubat dia tu. Dia kena tanya Fira. Harap-harap Jakin boleh detect location Sajat di sana. Kenapa? Kenapa Jakin nak tolong detect saya punya location saya kat sini? Pasal apa? Ha? Pasal apa? Tak payah layan. Diorang semua jenis hati busuk. Kan? Makeup Sajat biasa je lah. Cantik rambut Sajat. Pakai Babla. Babla yang bagus. No extension yang sayang, rambut I memang tak ada extension. Minta maaf lah.
Jujur cakap. Korang kalau jumpa Sajat kan, korang boleh pegang rambut Sajat. Punyalah lebat. I blessing. I jumpa produk Babla ni, I very blessing. I memang, I tak sangka Babla ambil I sebagai, orang kata apa tu, brand ambassador. Walaupun I tak ada kat Malaysia, tapi dia ambil I sebab I selalu talk about the Babla. Sebab produk ni bagus. Kalau produk tak bagus, I tak akan tunjuk. I jenis macam mana tau? I kalau benda tu bagus, I akan bagi tahu benda tu bagus. It's worth it to buy. Tapi kalau produk tu tak bagus, I kata produk tu tak bagus. Bukan tak bagus, cuma tak worth it. Tu je. Gue boleh beli dekat ni sayang, dekat mana tu, dekat TikTok. Semoga saja pelan-pelan boleh semula jadi lelaki. Sugar Dough pakai tak Sajat? Dah lama tak pakai. Kenapa rambut Sajat lawannya? Lebat berkilat. Mega All Star ke Sajat? Yes. Sebab tu dah Sajat nak pergi ke Turki nanti. Sajat nak buat kontur Sajat punya bontot Sajat. Itulah. Nak kecilkan. Sebab Sajat banyak lemak kat bontot. Kita kalau gemuk, Sajat akan naik kat bontot dulu. So Sajat nak buang lemak kat bontot tu. Sebab lemak kat bontot ni adalah lemak yang paling degil. So Sajat nak kecilkan. Sekarang bontot Sajat 41. Sajat nak kecilkan bontot Sajat dalam 37 ke ataupun 36 ke, bontot Sajat okey lah kan. Lepas tu Sajat boleh lah masuk Mega All Star. Bontot Sajat sekarang 41, 42. Sajat nak bontot Sajat dalam 35 ataupun 37. Sebab pinggang Sajat terlalu kecil. So Sajat nak bontot Sajat tu biar kecil sikit. Sebab pinggang Sajat saja 22. Pinggang Sajat 22, 23. So Sajat nak bontot Sajat kecil sikit. Insaf lah, dia ni pun ramai yang support. I bukannya siapa yang support. Tolonglah, kuat dengki. Tak habis-habis dengki kan korang. Dah lah kakak, cukup lah. Dah tahun 2027. I pun dah tak duduk kat Malaysia dah. I cakap apa I nak buat dekat Turki nanti. Tetaplah kata support. Apa? Diorang je tanya je apa I buat, apa semua. Salah ke I kongsi? Ujung-ujung kata support. Apa support? Oh, you setakat tengok je support ke? Bukannya tengok tu semata-mata support. Itulah, ada otak tu letak kat lutut. $4,000 tau, bukan Malaysia. $4,000. $4,000 you kali dengan 3. Power hati kental. GM. Duit Malaysia berapa saja? Entahlah, dah lama tak pegang duit Malaysia. Memang dah lama tak pegang duit Malaysia. Bibir Sajat lahir. Ya, Sajat makan apa? Awak tak faham, kesian kat engkau. Janganlah buat macam tu, Tuan marah. Awak tak faham, orang kesian kat engkau. Janganlah buat macam tu, Tuan marah. Kenapa korang asyik nak kesian kat Sajat? Cuba korang kesian kat diri korang. Sebab Sajat alhamdulillah hidup Sajat macam ni. Sajat tak pakai apa duit rakyat ke, duit niaga ke, duit apa. I pakai duit kerja. Lepas tu bila I nak buat, I cerita. Bukan bermakna I cerita ni I macam nak you all buat apa yang Sajat buat. I just cerita nanti contoh lah tu je. Sajat bontot you dah kecil, apa you buat? Alang-alang baik kita cakap sekarang kan. Eli nanti katalah korang macam terkejut beruk ke apa ke. Eli korang dah tahu, punya Sajat. Betul lah Sajat buat kat Turki tu, dia buang, kata apa tu, dia buang lemak kat bontot tu, bontot jadi kecil. Salah ke? Betul tak?
Lepas tu kata-kata, oh tuan tu aku ni sebab kesian kat engkau sebab tuan marah lah apalah. Tuan lagi marah kalau engkau nak buat kerja Tuhan. Thank you lah nasihat. Tapi for me, I reduce. I bukan menambah. Gitu kan. Korang sebenarnya marah sebab sajak cantik kan. Cuma sajak buruk. Langsung orang tak kan. Dah tak lawa dia. Tak nak tengok live dia lah. Sebab I makin cantik. I makin okay. I okay je I makan biong pama ke apa ke. Yang penting cantik. Betul tak? Tak kisahlah kakak pasal suara kakak. Satu dunia dah tahu suara Sajat. Akak tu. Suara akak merdu tak ada pun akak. Orang kata pun orang nak akak, nak tengok akak. Sajat macam ni pun suara pun orang tetap tengok Sajat. Ada je kerja. Bukanlah kita nak ni. Kadang-kadang orang cuba nak downkan kita tau. Tapi bila downkan kita pasal-pasal benda-benda yang remeh-temeh, itu tidak mengganggarkan kita untuk kita lebih bagus, elok. Contoh orang kata Sajat, umur you dah 41, tak perlulah buat tu, tak perlu buat ni. You tak perlulah nak cakap apa-apa. I tahulah apa yang I buat kat diri I. I nak reduce bontot I saja. Bukan I nak tambah. Bukan I nak tambah implant ke apa ke. I nak reduce. Reduce lemak tu. Dan itu memang I impikan. So, I dapat je duit tax ni. I nak pergi buat. Macam tu je kan. Sajak pakai foundation apa? I tak pakai foundation hari ni. Astaghfirullahaladzim. Bibir atas bengkak ke? Kenapa korang asyik tanya pasal bibir Sajat? Pasal apa sayang? Korang tanya Sajat pasal bibir. Kenapa pasal bibir Sajat? Ada masalah ke? Yang korang asyik tanya pasal bibir je daripada tadi. Bibir. Mungkin seksi. Cantik bibir Sajat. Okay, kalau itu be honest, kalau Sajat bagi tahu, sebenarnya Sajat dah buang filler kat bibir Sajat. Kalau korang tengok gambar Sajat yang dulu-dulu, Sajat ada buat filler. Tapi nasib baiklah filler yang Sajat pakai itu adalah filler yang mahal, yang bagus. Bukan filler-filler murah. Faham? Bukan filler-filler murah. I pakai filler-filler yang mahal. Itu Sajat dulu. So, itulah dia. Filler yang Sajat pakai memang filler yang mahal. Yang harga sekali filler tu harga 2,000 tu juga. Satu siring tu 2,000, 3,000. Sajat punya tu. Tapi mahal lah, puas hati lah. So, kalau kita pakai nak buang pun senang. Ada setengah orang pakai filler. Tapi bibir dia tak boleh keluar dah. Macam tu kakak. Sebab itulah kita nak buat muka, kena tengok orang yang pandai. Kena tengok orang yang bawa. Sebab tu saya kata kalau korang, contohlah korang kata Sajat, I nak buat ni lah, I nak buat gigi lah. Boleh I tunjukkan. Bak sini. You bagi I 10,000, I bawakan you. Okay. You bagi I 10,000, okay Sajat, I bawakan lah 10,000 untuk you. Nah, duit 10,000 I bagi you. Lepas tu you bawakan I, you teman I. Okay lah, I teman lah you. 10,000 you bagi I. Kan? Sekarang buat apa? Buat apa nak buat happy? Jangan dengar cakap orang. Kan? Sajat 10,000 dolar ke Sajat? Tak, 10,000 Malaysia lah. Sekarang kan orang Malaysia kan. Sajat akan tengok pasport. Tengok pasport dulu. Okay, 10,000 Malaysia. Sekarang. Tapi korang tiket korang support lah. Tiket, tempat makan, apa semua. Korang support lah. Sajat dah rasa safe duduk kat EU sekarang. Sajat, operate sana suara mahal tak Sajat? Teringin pula nak buat
ni estetik tapi mahal sebelah kiri. Same pula macam tu. Kulit cantik makan apa? Kalau nak cari mana 10K tu jual bulu ke apa pula saja. Apa-apa je lah kalau kau nak jual. Hello? Yes? I'm good. How are you? Where are you? Oh, I'm in Sydney right now. No, I'm in Sydney. Yeah. Yeah, I'm in Sydney. I'm just visiting my friend, but tomorrow I'm going back. Where are you now? I just come from work, so that's why I call you. But have some good time. You too. See you tomorrow. Thanks. Take care of you. Bye. Gitu. Boyfriend ke sajat? Taklah. Jiran I. Kan bagi tahu jiran I. Kalau I kan bagi tahu yang jiran I tu. Dia kan dia macam suka kat sajat. Dia tanya sajat kat mana. Nak ajak sajat makan lah tu. Kan? The guy the next door tiba. Sajat baru buat bibir ke sajat? Tak. Kenapa? Kenapa macam orang Sabah yang call tu sajat? Kelas now Marias. Sajat cantik bibir sajat sekarang. Macam suka confident is a key. Taklah. Kalau you perasan, saya tunjuk ini sajat punya muka dulu. Perasan kejap. Kalau you perasankan bibir I dulu bibir I tunjuk Ini wajah bibir I dulu. Kalau I buat filler dululah, kalau you perasan bibir I macam ni. Even gigi I pun I akan tunjuk. Ni gigi I dulu. Tunjuk tunjuk mana bibir I. Mana muka I dulu Okay. Kalau yang perasan, sekejap I tunjuk you. Ni bibir I dulu. Kelakar bibir I dulu sih. Masa I buat filler dulu bibir I. Memang nampak macam besar, tak cantik. Filler tu jadi berat. Tapi so far, sekarang ni Alhamdulillah bibir I makin back to normal. Tak ada lah. Sekejap. Mana tak gambar lama? Tak ada gambar lama I. Kan dah buang kot.
Hilang lah dia. Jadi mood lah. Tak reti nak block spam. Sajak block lah orang yang promote terluca tu. Tahulah kak. Berandat mana nangan abu. Lantainya bumi rentak 1000. Bertutukan tan. Oh, tak ada lah. Nampak ke kat sini? Macam tak nampak aje. Sekejap. Okay. Macam biasa je. Macam tak nampak. Sekejap. Tak, I tunjuk. Mana bibir I buat bibir dulu. I kena tunjuk you all. Bibir I buat dulu sis. Tak lawa. I all tak suka. Benci I all. Korang kena tengok bibir Sajak dulu Kejap. Sajak cari. Tak adalah yang. Tak ada gambar I. Bibir I dulu. I dah buang bibir dah. Tu bibir I jadi lembut sekarang. Ini wajah I dulu. Sama je kan? Sama tak? Ni bentuk I, bibir I dulu. Ni bibir I sekarang. Lain sikit kan? Ya, sama cantik. Kalau you perasan bibir I yang ini, dia nampak tu? You perasan tak bibir I yang ni dulu dengan sekarang? Sebab dulu bibir I kering. Sekarang bibir I pakai lip oil. Lip oil ni sangat bagus. Bibir look cute, sexy. Bibir sekarang macam pakai filler. Ni bibir I dulu. Ya. Bibir I dulu dia macam, okay. I tunjuk bibir I dulu Bibir I dulu. Okay. Okay, perasan bibir I yang ni. Yang ini bibir I, kalau you perasan, nampak? Dia macam ada 7 macam tu. Nampak? Ada bibir I dulu. Nampak tak? Dia tak sekata. So, kalau you perasan bibir I ni dulu, dia ada macam, dia macam sumbing tu. Nampak? Dia macam ni. Nampak tak tu? Ni bibir I dulu. So bibir I macam ni dulu. Sebab yang ini filler. Yang ini filler. So bila tersalah cucuk filler, dia jadi macam berlekuk macam tu. Dia macam berlekuk. Mungkin you all suka bibir macam ni kot, nampak? Tapi kalau you tengok bibir I ni, atas ni, dia macam cacat. Faham tak? Yes, sebelah tinggi. Yes, sebab dulu I cucuk filler. Filler ni kat sini je. Kat sini tak penuh. Kalau perasan nampak tu bibir I dulu. Sekarang ni baru nampak cantik. Sekarang ni Sajak cakap macam budak pelat. I memang pelat pun. Sekarang pun macam cacat. Dah start dah. Orang kata cacat pula.
Dah start dah orang kata cacat lah apalah. Nampak tebal. Tip ni. Cantik je. Ni baby sajak dulu. Dah start dah orang. Ini sajak dulu. Muka sajak dulu rambut pendek. Ini masa ni umur sajak 35 tahun. 35 ke? Rambut pendek ni taklah kot. Ni masa COVID. Tahun 2020. 2020 maknanya umur sajak time tu berapa? Sajak sekarang 41. Berapa umur sajak? 35, yes. 35 time tu. Sekarang ni sajak 41. Ni nampak tu. Kat Johor Bahru lagi. Lepas tu yes. Okay. Korang perasan tak gigi sajak ni? Nampak tak? Korang perasan tak gigi sajak dulu yang sekarang ni? Nampak tak? Gigi sajak tu sekata je. Nampak? Ini gigi crowning sajak buat. Masa ni doktor kat Malaysia. Ni muka sajak dulu. Siap dengan barang kemas lagi. Nampak jantan sajak ni. Sekarang nampak cantik. Sajak ke tu? Ya, sajak lah ni dulu. Rambut sajak pendek dulu. Okay, ni sajak. Nampak tak? Muka sajak dulu macam stres. Nampak? Nampak tak? Bukan. Sekarang macam Korea. Ini sajak dulu. Kejap Kalau awak perasan. Saya tunjuk muka sajak dulu. Okay, ini sajak dulu. Ini sajak dahulu. Sekarang lagi nampak soft. Ini sajak dahulu. Okay. Kalau you tengok bibir sajak ni. Nampak tak bibir sajak? You akan perasan bibir sajak dulu. Nampak? To be honest, bibir sajak dulu sengit. Nampak tu? Nampak tu? Sebab sajak dulu buat filler salah. Nampak? And then you perasan tak hidung sajak ni dulu nampak ada tanda. Sekarang mana ada dah? Lepas tu you perasan tak kening sajak dulu? Ni, kening sajak. And then kalau you perasan muka I dulu cengkung. Nampak? Muka I cengkung. Sekarang muka I plump. Nampak? Ini masa ni umur I 35. Tahun 2020.
Ni umur I 41. Yes, maksudnya I tertekan. Memang tertekan. Jujur cakap. Sekarang 41 okey je. Okey. I tunjuk muka I dulu. Dulu muka I I kena tunjuk muka I dulu baru you all tahu muka I macam mana. Okey, muka sajak dulu. You perasan tak bibir sajak? Muka sajak dulu. Muka sajak dulu. Satu macam sebaya je rasa kita 29. Dia kan sajak meletup. Nampak tu? Bibir sajak dulu. Dulu nampak garang, sekarang nampak sweet. Ya, dulu muka sajak nampak garang. Memang nampak garang. Rasa macam tertekan je. Tengok gambar I dulu Okay, ini muka I dulu. Nampak? Muka I dulu. Perasan? Oh, nampak anjing poking kau now? Muka I dulu. Everything is money. It's not about money, sayang. It's about freedom. I dulu kalau ikutkan dulu dengan I lagi kaya time ni. Dulu time ni I memang kaya gila tau. Jujur cakap. Dalam poket I hari-hari I bawa hari-hari dalam poket I 50,000, 60,000 dalam beg I tau. Hari-hari. Hari-hari. Sekarang bukan sebab kaya. Sebab sekarang ni sebab apa tau? Freedom. I tenang. Dapat sikit pun okey. Tak ada masalah. I tak ada mengungut-ungut. I always a blessing. Of course lah duit. Kita buat semuanya memanglah kena ada duit. Kan? Tak adalah free. Tapi so far alhamdulillah semua I boleh buat. Pakai boleh, makan boleh, apa semua. Tak ada masalah. Amin. I happy. Kalau you perasan buat bibir I yang ni. I tunjuk lagi sekali bibir I. Nampak bibir I? Ini dulu I tau. Ini dulu I. Time bila taman ni? Time ni tahun 2019. Nampak tu? You nampak bibir I tu? Terjongkit. Memang tak cantik bibir I time tu. Nampak tu? Sekarang bibir I lawa. Bibir tu atas nampak lagi lebar. Betul tu stress dapat efek muka. Nampak? Muka I dulu macam ni. Nampak? Cantik ke muka dulu? Gitu.
Lepas tu bibir air dulu. Cantik lagi sekarang. Sekarang lagi cantik. Sekarang lebih nampak happy. Nampak? Ni muka air dulu. Nampak? Muka air lagi nampak cengkung. Nampak tu? Nampak keasliannya. I suka now. Sekarang okay. Sejak pakai foundation apa, kot apa. Cantik gigi sekarang. Kalau yang tengok gigi I dulu, gigi I macam ni dulu. I tunjuk. Gigi I. Ini muka I dulu. Ni. Muka I dulu. Ni dulu I. Ni sajak dulu dan ni sajak sekarang. Tapi dulu memang berduit. Tapi cantik kurang. Ya, dulu kalau ikutkan dulu saja lagi banyak duit. Nampak tu? Rantai pun LV. Barang kemas yang cakap lah. On the top. Sajak dulu. Cantik ke sajak rambut fringe? Tu sajak dulu. Cantik ke sis? Cantik ke? Ini rambut sajak fringe dulu. You all suka tak rambut sajak fringe? Ini masa saya bibir sajak ada filler. Kalau you perasan bibir sajak ada filler kan dia jadi macam ni. Nampak tak? Ini bibir sajak ada filler. Sajak dah buang dah. Kalau you perasan filler sajak ni kan, diorang dulu kan dia buat macam cocok kat sini. Dulu doktor tu dia cocok filler tu dekat sini. Dia nak buat macam ada line kat situ. Line macam ada line. You tahu tak? Kalau kita kan manusia kan ada line bibir tu kan. Dia nak buat ada line bibir tu. Nampak tu? Jadi macam tu bibir sajak. So dia jadi nampak tu. Dia jadi macam terjongkit macam tu. Nampak tu? Tak lawa. Memang tak lawa. I tak suka. Nampak tu? Muka I dulu. Okay. Memang dari dulu suka muka sajak putih bersih. Lawa tu. Nampak tu? So kurang lawa time ni. Kurang lawa. Kalau ikutkan banyak duit, time ni lah saja banyak duit. Kita ada rantai koko kita geng biji kan yang punya genti-genti jadi biji-biji kita ada design batik, kita ada design macam-macam sampai ni kita ada koko lagi nampak kita ada design baru ni cantik sis yang ni memang meletup design ni akak-akak tuju-tuju masuk ke so nampak ni cantik ke tidak? Tambah pula kita ada rantai koko banyak kedabar ni. You all tak nak ke datang kedai mas kita? Mas kita RM1.6, harga murah-murah je, harga baik-baik je. Lepas tu kita ada nampak tu. Gitu. Cepat datang tengok Macam-macam cincin, kita ada cincin koko pun besar kedabar macam ni pun ada. Datang sini. Kak Ani tinggi nur sajak ko Sejina Masya Allah. Apa pun kita boleh bagi harga semua yang terbaik. Yang penting baca ke sini bawah. Bye-bye. Bestnya. Banyaknya emas kita. Best sangat.
Wow, Jumpa banyak aku saja koleksi dulu. baru baru sampai. Tengok ni ha. Kita ada macam-macam. Kita ada pulut bakar. Kita ada rantai koko kita apa biji kan yang Itulah saja ada kedai emas. biji-biji. Ha. Kita Kalau ikutkan kaya saja dulu saja lagi kaya. Lagi banyak duit. Tapi tak bermakna kita ni kaya, kita tak akan dapat orang kata apa tu. Yalah. Kita betul. 1, 2, 3, action. Apa dia? Apa masalahnya? Kau ni potong mu orang lah. Aku tahu tak? Aku ni masalah. Masalahnya. Apa masalahnya? Tak salahnya. Aku ni baru kenal dengan Mamat ni. Kejap, kau kena sini. Kau kena macam ni. Aku ni. Kejap, mana? Gitu. 2, 3, action. Maria, kau tengok tu dia gaduh. Kenapa gaduh tu Maria? Macam tu lah perangai dia. Dah penat dah cakap dah. Si Singah tu memang suka sangat laki dia. Dah tahu laki dia tu memang jadi kaki pukul. Tak boleh pakai punya jantan. Saya dah nasihatkan dia. Setiap malam. Bukan hari ni je bergaduh. 2-3 malam itu bergaduh. Duduk kat rumah. Semua benda dia bergaduh. Ada benda lah. Tengah cerita pula. Si laki dia ni ada perempuan lain. Ada betina lain. Tapi tak juga Singah tu nak juga dia. Dah penat dah. Cik Rahman tak payah nak ni pasal dia. Penat dah. Saya pun dah tak larat. Maria, aku nak tanya sikit Maria. Apa namanya? Dia ada pergi dengan kau ke? Ya Allah, hari tu dia punya motor dia tu dah nak kena tarik. Bayar Ion. Mana kau tahu? Ya, hari tu datang rumah saya. Dia datang rumah saya nak pinjam duit. Itulah. Lain kali beli motor nak first hand. Tak nak second hand. Dulu kau nak bayar. Aku sendiri ni pun. Mana kau tahu dia sama Maria? Betul. Singah tu datang rumah. Aku sendiri pun makan Maggi. Kau tahu tak? Laki aku pun dah lama tak balik rumah. Kata kerja outage. Kau ni tak baiklah motor orang. Kau ni mana saya bukan kata motor. Masalahnya betul. Kalau benda betul saya cakap. Tu yang tahu. Bunyi bukan satu hari je. Ni. Bergaduh dah lama ni. Dia tu kali lepas bergaduh. Kau ni wartawan ke? Bukan wartawan. Tapi masalah kita kan duduk kampung dekat-dekat. Kadang menjerit tu. Okey, faham. Okey lah, malah aku lawan. Aku ni pening lah. Aku malah lah Maria. Malah Maria. Kau yang ajak aku memang kau dah ajak ni. Bila aku bagi info kau tak aku pula jahat. Dah lah. Jangan tak nak. Memang kita belah. Datuk Arif tu suka buat hal tau. Dia ada je. Dia aja. Separuh. Nanti aku tak buat kau pendek. Ada kau macam tu kalau boleh je. Tapi ni orang nak buat video ni sekarang. Orang nak kita bergaduh. Tahu tak? Dia kenapa bergaduh? Datuk. Kau nak? Kelakar Datuk ni. Itu je lah. No, I all. Kelas tak? Tangan, ya Allah, berurat sis. Tangan. Minta tolong lah. So, itulah dia, I all. Macam itulah kita. Banyak gambar-gambar saja kat sini dulu. Boleh saya tak muka saja dulu kan? Ya Allah, muka aku dulu. Menakutkan. So, itulah nanti. I nak pergi Turki nanti. I nak buat, reduce I punya lemak kat bontot. Dan tunggu je lah wajah I terbaru I nanti, body I terbaru nanti. You rasa? You all nak I share kan nanti kalau I buat body baru. You all nak share ke? Jangan share. Tak I share lah kan? Diam je lah kan, betul tak? Nak. Tak perlulah share, betul tak sis? Tak sakit ke bang? Tak sakit. Ayu, kekasih lama semua ada dalam telefon ni. Gambar kekasih lama, kekasih awal.
Ya Allah, macam mana ni? Gambar profil lama pun ada dalam telefon ni. Macam mana? Ayu ni kalau orang tengok ni mati Ini kalau orang tengok ni terus masuk dalam sistem tiba. Okey, ni gigi lama saja dulu. Okey, ni gigi lama saja. Perasan tak? Gigi lama saja, straight. Nampak tak tu? Gigi saja sekarang, Arnab. Perasan tak? Perasan tak? Perasan tak? Ya, sekarang comel. Comel je yang sekarang. Patutlah nampak lain. Kalau you tengok gigi sajak dulu, yang ini straight. Ini gigi lama sajak dulu. Straight gigi sajak. Sekarang ni, Arnab. Nampak tu? Gigi sekarang rabbit. Cantik kan? Ya, patutlah ini nampak gigi sajak macam lain. Yang lama lagi cantik. Bongok yang kata lama lagi cantik. Gigi lama, dia straight tak lawa sayang. Gigi kalau straight tak lawa. Dia kena gigi tu kena ada ni. Susah cakap orang yang tak pandai-pandai pasal beauty. Jad, sesuai dengan Jad. Macam gigi batu. Okey, kalau you tengok gigi I yang ini. Tak nampak lagi gigi sajak. Kena tunjuk gigi. I nak tunjuk gigi I kat you all. Minta dia pendek. Rambut saja pendek pun lawa kan?
rambut pendek pun lawa. Rambut panjang pun lawa. Macam mana? Ni rambut Sajat. Lurus. Itulah rambut Sajat dulu, sister. Biasa-biasa je. Sajat buat rambut macam dulu balik nampak muda. I sentiasa nampak muda, sayang. Kan? Cikgu kita dia punya gelar pokok tu. Sekarang lagi cantik kulit mula. Sajat dah tak kerja kat dia. Ke pergi Melbourne nak jumpa Sajat. Tak ada hari tu. Saya dekat Sydney sekarang. Bukan tak kerja. Sajat cuti kakak. Sajat cuti kakak. Sajat kerja. Akak pergi sana. Akak tak tanya ke diorang? Akak cuba tanya. Excuse me. Where is Nur Sajat? Akak janganlah pergi tanya. Akak tengok je. Entah Sajat tengah rehat ke. Entah apa ke. Lepas tu akak memandai je kata Sajat dah tak kerja. Akak ingat saya ni kerja ni tak ada rehat ke? Tak ada cuti ke? Akak ingat saya ni pencacat. Akak cuba lah biar saya tanya. Excuse me, I want to meet Nur Sajat. Is Nur Sajat working today? So akak check gitu, tengok. I biasa nampak macam tu tau. Orang Malaysia kan kat sana kan. Jujur cakap. Kadang-kadang tengok, tak tanya, terus just tak kerja ke. Entah kita tengah rehat ke. Entah apa ke. Kau tahu tak? Tak boleh lah macam tu. Lepas tu pergi tengok Sajat kat sana, tak ada pula Sajat kerja. Pergi tanya lain kali. Kalau nak tahulah Sajat kerja tak kerja, pergi tanya. Excuse me miss, may I know, is that Nur Sajat working today? Oh, nanti dia akan beritahu. Sajat tak kerja hari ni. Sajat pergi cuti ke apa ke. Oh, hari ni dia off day. Oh, dia akan masuk sekejap lagi pukul berapa. Cuba tanya. Lain kali jumpa orang kat sana, tanya. Jangan pergi check je. Entah tak awak pergi sana, entah sebab David Jones dengan juga Maya sebelah-sebelah. Takut nanti awak pergi Dior Maya. Bukan Dior yang dekat David Jones. Banyak orang macam tu. Dia ingat, I ingat you kerja kat Maya saja. Taklah, I kerja kat ni lah, dekat David Jones lah. Kan dah kena dah. So, orang suka judge macam tu. Tak suka. Cuba you all tanya dulu. Dua-dua saya pergi.
Yelah pergi tapi ada tanya tak? You pergi ada tanya tak Hana? You do dah lah pakai fake account. Account tu tak ada. Cuba tanya. Ada awak tanya? Ada awak tanya ke? Yang kali tanya. Kerja ke tak? Apa ke tak? Pergi tanya. Ada tak? Hari ni masuk kerja tak? Hari ni ada kerja tak? Cuba tanya. Ini nanti diorang akan bagi tahu. Ini sekolah daripada jauh je Kak Nam. Ya, ada tak saja. Macam lah aku ni macam tak ada rehat. Takkanlah supermarket tu buka dalam 9 jam aku nak kena tinggi. Macam aku tak ada rehat pula. Kan? Entah kita kerja time tu 5 jam ke? Entah kita kerja time tu sebab saja casual. Kerja bukannya kerja 8 jam. Dia nak bagi tahu lah dah sampai. Kan? Cing kuat. Nak bagi tahu lah. I dah sampai Australia, dah sampai Melbourne. Visa I lepas. Macam tu lah. Tunjuk lah macam tu. Stalker lah tu. Macam buat eyeliner macam tu nak tutorial. Akak ni perempuan ke lelaki? Sabarlah Jad. Kan? Bukan sabar no. Kadang-kadang korang suka just Sajak. Oh Sajak dah tak kerja ke? Cuba korang pergi tanya-tanya. Sajak kerja ke tak? Ini sekadar-kadar pergi melihat je. Okay lah ya. I nak pergi keluar kejap. Thank you sebab tengok tau. Take care. Bye.